Betapa bahayanya penyakit air ni. Kenapa dulu kurang? Kenapa hari ni banyak sangat? Baru-baru ni ada yang telefon radio. Radio Cool ke Radio Hot FM. Setiap kali isteri saya share pasal anak saya mesti demam teruk. Anak saya mesti sakit-sakit. Pelik-pelik. Jumpa doktor kata tak sakit apa pun. Ada seorang perempuan tu. Tunjuk rambut dia cantik sangat. Lepas 2-3 bulan. Orang semua benci dengan tu. Ada orang cakap yang kumpulkan. Bernanah-nanah. Busuk orang tak nak dekat dengan dia. Banyak penyakit air ni yang bahaya ni, simple nak bagi faham. 3 perkara jangan kongsi. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Macam kau seorang yang paling bahagia. Kau kongsi tadi gambar Samsul Ubat tu. Share dengan orang. Alhamdulillah. Dapat tengok depan-depan. Bukan semua orang suka. Bukan semua orang suka. Sebab saya selalu pesan, kalau boleh simpan sendiri tau. Selalu pesan. Tapi tadi saya tak tergamak nak pesan. Dah macam gaya ambil gambar tadi. Ada satu makcik tu dekat, ada satu negeri kat Pantai Timur. Kan? Ambil gambar boleh? Makcik tu, boleh cik, boleh. Saya pun pergi sebelah. Saya buat macam ni, makcik tu. Aku heran betul. Pandai dia mini love tu. Jangan kongsi kebahagiaan. Ada, bayangkan ada seorang sahabat saya, dia ni businessman lah. Dia punya pegawai dekat pejabat dia. Selalu share gambar berdua dengan suami. Gambar tu, I love Amsterdam. Dekat Belanda, Holland. Yang best tu, I love Shah Alam pun ambil gambar. I love Shah Alam. Asal nampak I love Tampin. Ambil gambar. I love Tampin. Kan banyak sekarang ni macam tu kan. Dia punya pattern sekarang. Setiap daerah tu ada. I love Kuala Lukut pun ada lah. Tetapi, entah macam mana satu hari tu, pegawai dia ni nampak ada gambar dia seorang, gambar solo tu macam cantik sangat kat dia. Dia tukar gambar status, gambar dia seorang. Dekat gambar sebelah pokok tebu tu. Kan nampak ada suasana sikit kan. Menarik gambar tu dengan warna dia redup-redup sikit. Ada yang komen bawah tu, dah cerai ke? Dah cerai ke? Kalau ada masalah, feel free to share. Semua yang lelaki hantar mesej macam tu. Rupanya maknanya kenapa orang tu boleh tulis macam tu? Makna orang tu perhati. Kita dulu, zaman dulu, ambil gambar, kan? Masuk dalam album, senyum seorang. Ya Allah. Allahu Akbar. Abang, tengok gambar abang. Macam tu je. Ada kau orang cuci gambar. Kan zaman Kodak tu kan tak? Zaman Kodak, Fuji. Kalau kaya 36, sederhana 24. Kalau tak berapa ada 10, 12. Kan? Semua masuk dalam album. Ada album yang lekat-lekat tu, ada album yang bersarung. Mana ada yang print lepas tu dah cuci, tampal kat papan kenyataan masjid. Biar satu kampung tengok, tak ada. Hari ni kita nak orang tengok. Kenapa? Kita share. Gambar pegang tangan dekat handbrake. Kaulah segalanya. Keluar lagu, kaulah segalanya untukku. Yang belum kahwin pun sama naik. Nampak lelaki handsome. Ya Allah, imamku. Bergetar tulang rusuk. Yang tak berapa handsome tu, pengusi khairat kematian. Apa hal tu? Ada je pengusi khairat kematian yang handsome ada. Share semua kebahagiaan. Nampak dapat anak. Tu sebab orang Arab di Yaman ke apa semua di Arab ni, kalau lahir je anak, dia tak ada share. Kita punya mana? Alhamdulillah, isteri saya telah selamat melahirkan anak yang kami yang ke-7 dengan timbangan 6.5 kilo normal. Kebetulan yang tengok tu pula dah 8 tahun usaha tak dapat anak. Ada dalam hati sikit yang tak elok. Macam ni seorang ada anak. Tengoklah banyak masalah budak ni. Doa dia dalam hati makbul. Tu sebabnya di Arab, di Yaman semua, kalau anak lahir kan, dia ambil celak tu, dia tulis kat kepala dahi budak tu. Subhanallah. Dia tulis, Maha Suci Allah. Supaya orang nak puji baby tu nampak tulisan kat dahi tu dulu. Dia tak nak ada perasaan yang bukan-bukan. Yang paling selamat tak sah share. Kemudian yang kedua, jangan kongsi harta benda. Buat rumah besar, buat jamuan sekarang ni pattern. Tak lama lagi kan? Cuba tengok. Raya tahun depan bulan berapa? Tengok orang perempuan dah tahu. 3, dia dah tahu. Orang lelaki kalau tanya, bulan berapa? Dia macam tu. Lelaki macam tu.
Dia malas nak fikir sebab membahai. Oh, risau. Orang perempuan je dah tahu dah. Kan? Orang Arab dia lain. Orang Arab masuk Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Masuk Rejab, ya Allah, dah dekat dah Ramadan. Buat persediaan Ramadan. Orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia beza. Dia beza orang kita ni. Jadi kita tunjuk kan, besok raya kebanyakan ramai yang buat open house. Terutamanya orang yang baru pindah dan rumah dia besar, buat housewarming. Saya sepesan kereta saya, jangan buat, saya kata. Saya pesan. Dulu masa mula-mula dulu kita ramai kawan kita tak ramai, setakat tu je, setakat nak ajak makan-makan boleh lah. Panggil orang surau, panggil orang masjid, baca doa. Lepas tu buat jamuan, panggil orang datang ramai-ramai kan. Saya kata tak payah buat lagi dah. Sebab bimbang dalam hati ni saya cakap. Bimbang dalam hati sebab apa? Sejauh mana kamu nak dapat berkat rumah ni orang doa berbanding nak tunjuk rumah kat orang. Cakap. Susah tu nak distinguish, nak differentiate dalam hati ni. Susah. Sebab orang marah saya pun tengok macam kenapa saya masih lagi pakai Azia tu. Kenapa? Salah satu nak jaga hati. Betul ada orang sound saya. Alah kufur nikmat kau bang. Kereta elok-elok ada pakai lah. Kadang hati nak jaga juga tu. Kena juga. Tahu tu sebab kalau kita tengok contoh Nabi, kenapa Nabi pilih hidup sederhana? Salah satu jaga hati. Tunjuk kalau alhamdulillah dapat juga pakai kereta macam ni. Ambil gambar kunci besar. Yang kau ada. Dan yang ketiga, jangan kongsi ahli keluarga. Jangan kongsi ahli keluarga. Anak saya alhamdulillah dapat juga menyambungkan pengajian. Alhamdulillah anak saya dapat keputusan terbaik SPM, anak syurga. Share semua video. Sebab apa? Saya beritahu dekat dalam video tu, nanti boleh tengok. Macam mana di kalangan kita ni ada yang Allah pilih. Dalam hati dia. Dia ni ada kelebihan. Kalau dia tergerak dalam hati, dia doa dalam hati, makbul. Masalahnya dia pun tak tahu dia ada kelebihan. Kan? Ambil gambar berdua. Alhamdulillah, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on our anniversary. Yang tengok lah, tengah happy sangat lah ni. Yang tengok tu pula baru keluar pada mahkamah syariah. Tengoklah ni, tengah happy sangat. Kau tengoklah 2-3 minggu lagi bercerai ni. Makbul. Amin. Tunjuk harta benda. Halah, macam kau seorang ada rumah besar. Dalam hati, dia tak cakap pun. Dekat depan ni, tahniah. Dalam hati, sok terbakar rumah ni, dia tahulah. Makbul, terbakar. Dan dia pun tak tahu. Bila benda tu betul-betul terbakar, ya Allah. Tak sangka kan? Sebenarnya dia doa. Itu sebabnya, orang ni selagi boleh simpan. Tu je. Lain kalau orang tanya, anak kau peksa SPM dapat berapa? Alhamdulillah, bolehlah nak semua belajar. Cakap lah, dapat berapa? Tak ada, alhamdulillah. Anak saya alhamdulillah lah, bolehlah nak sambung belajar. Ya ke? Dia dapat tawaran ke? Tengah minta lah, tengah tunggu lah. Dia dapat berapa? Alhamdulillah. Cakap lah berapa? Alah, tak apalah. Kau belagaan, cakap lah berapa? Cakap lah berapa? Alhamdulillah kak, dia dapat straight A. Saya belagak. Itu lain lah. Dia tak nak cerita, orang yang paksa dia cerita. Nampak tak? Itu dia.